Okey, jadi Alhamdulillah. So insya-Allah hari ini kita akan meneruskan kuliah duha kita pada hari ini. Okey, saya nak rewind balik ataupun ulang kaji balik. Kita sekarang ni telah sedang mempelajari kitab Asas Tasawuf dan juga Akhlak. Yang selama ni kita belajar sebelum ni sehingga hari ini adalah bab tasawuf sahaja. Kerana buku ini ada dua dalam satu. Tasawuf dan juga akhlak. Kalau kita patah balik isi kandungan ni, kita tengok balik ibu-ibu sekalian. Kita sekarang ni telah berada di bab yang ke-13. Hari ini insyaAllah kita masuk bab 13, bab tafakur, dan juga bab ke-14 kita akan belajar iaitu bab ujub. Yang kita belajar sebelum-sebelum ini semuanya tentang tasawuf. Tasawuf ni kita tahu tentang sifat-sifat yang mahmudah, kan, orang-orang yang berakhlak. Lepas tu sampai bab yang ke-16. Sampai bab 16 adalah tentang tasawuf sahaja. Masuk bab ke-17 kita dah masuk bab adab, iaitu bab ilmu akhlak. Kita akan tengok muka surat, isi kandungan yang muka surat depan tu kan. Kita tengok betul-betul. Jumpa ni? Yang isi kandungan depan sekali. Saya nak kita semua kita faham lah. Maknanya sekarang ni kita sedang membelajar bab tasawuf, iaitu sifat-sifat mahmudah yang Allah suka. Macam mana kita nak jadikan hati kita ni lembut, hati kita ni tabah, hati kita ni redha. Sekarang kita sedang mempelajari bab itu sekarang ni, bab ilmu tasawuf. Sehinggalah kita tamat belajar bab ilmu bakhil, lepas tu baru kita masuk bab ilmu akhlak ataupun ilmu adab. Jadi sekarang ni kita belajar dua dalam satu, bab asas tasawuf dan juga ilmu akhlak. Saya nak kita faham semualah tentang pembelajaran kita pada hari ini dan selama ini, ya. Okey, lepas ni kita akan masuk bab ilmu akhlak. Masa ilmu akhlak tu macam-macam kita akan belajar. Bab adab tidur macam mana, adab menjaga kebersihan diri, adab berwuduk, adab makan, adab dengan ibu bapa, adab dengan guru, adab dengan kawan dan sebagainya. Sehinggalah akhir sekali kita akan belajar bab adab. Bab adab ni bab akhlak. Adab kecintaan pada negara. Subhanallah, baru pilihan raya kan. Kita pun ada adab kepada kecintaan negara. Ya, okey. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan cover ataupun belajar dua bab, iaitu bab tafakur pada muka surat 94 dan juga bab ujub. InsyaAllah kita akan belajar dua bab pada hari ini, bab tafakur dan juga bab ujub. Kita buka sekarang muka surat 94. Bab tafakur. Tafakur, bila kita sebut dia tafakur, agak-agak apa yang terlintas dalam fikiran kita? Berfikir, tafakkur kan, tafakkara ya tafakkaru, tafakkur dalam bahasa Arab dia punya kata dasar dia tafakkara ya tafakkaru, tafakkur. Yakni kita ulama minta kita suruh berfikir, ulama minta suruh kita menghayati, ulama minta suruh kita bertadabur ciptaan-ciptaan Allah ni. Kalau kita pandang pokok ni, macam mana terjadinya pokok. Kalau kita fikir balik kejadian diri kita yang cantik, subhanallah maha cantik ini, macam mana kejadian kita yang Allah jadikan. Kita suruh lebak tafakkur. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah suruh kita berfikir. Antaranya afala tadabbarul Qur'ana la'allakum tatafakkarun. Semoga kamu semua berfikir. La'allakum yatafakkarun. Semoga mereka semua berfikir. La'allakum tatafakkarun. Itu semua supaya kita berfikir. Okey, kita semua berfikir. Kita tak bercakap secara emosi. Kita kena cakap secara rasional, bukan emotional. Itu kata kunci dia, ya. Okey, kita tengok pengenalan kita sekejap. Okey. Islam sangat mementingkan akal manusia kerana ianya alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda-tanda kebesaran yang Allah cipta, yang boleh kita baca dan boleh kita lihat. Kita tengok pokok tu, kita tengok matahari, kita tengok bulan, kita tengok langit.
Kita kaitkan dengan Allah Maha Besar. Allah itu Maha pencipta segala sekalian alam. Kita tengok manusia. Kita tengok muka Kak Zu. Cantik Kak Zu ni. Baik Allah cipta kita mata kat sini. Cuba kita bayangkan mata kita kat bawah. Macam mana Roman itu? Kan Roman macam tak elok Roman itu kan. Elok dah Allah cipta mata kita kat sini, tangan kita kat sini, kepala kita kat sini kan. Jadi maha baiknya Allah itu, maha bijaksana Allah itu menyusun betapa telitinya penciptaan kita sebagai seorang manusia yang cantik, yang baik, yang maha elok kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okey. Lagi dia membuatkan kita boleh berfikir. Kalau kita tengok tu kita boleh terfikir betapa besar agungnya keciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kita baca balik. Oleh kerana merenung dan memikirkan itu at-tafkir, ada tugas akal. Kita berfikir dengan menggunakan akal, bukan menggunakan hati. Kalau hati ni kebanyakannya apa? Emosi je banyak kan. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak terasa. Jadi kita nak rasionalkan balik emosi kita tu melalui akal supaya kita berfikir. Patah balik Khadijah, jangan marah-marah. Patah balik Khadijah, jangan sombong-sombong. Patah balik Khadijah, jangan rasa riak, jangan rasa ujub. Itu akal. Akal dia akan menguasai kita punya hati. Ya, okey. Jadi, maka keduanya memiliki ciri-ciri dan syarat serta pembatasan bidang supaya proses merenung dan memikirkan itu mendapat petunjuk dan sampai kepada matlamatnya, iaitu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang saya banyak kali kita sebut sebelum ni, kita matlamat kita hidup kat dunia ni hanya untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kelas ini, kita pergi majlis ilmu ini, kita bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk riak, bukan untuk ujub. Kita sebab kita nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memakai menyarung tudung pada hari ini, memakai pakaian kita pada hari ini, kita untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja matlamat kita apabila kita hidup di dunia yang serba indah ini, insya-Allah ya. Kita memasak untuk suami, kita memasak untuk anak-anak, kita memasak untuk cucu. Kita niatkan tu semua ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan adat. Takut nanti pahala kita bagai habba'an mansura, macam debu-debu yang berterbangan begitu sahaja. Kita niat kita itu untuk sebagai ibadah. InsyaAllah akan terima Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, pengertian. Kita tengok pengertian tafakkur ni. Dari segi bahasa. Okey. Perkataan tafakkur berasal daripada bahasa Arab. Saya sebut tadi tafakkara yatafakkaru. Yang berarti apa? Memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu perkara. Ada satu riwayat mengatakan ada 4 perkara yang apabila kita lihat ataupun kita berfikir ataupun kita tadabbur, kita hayati akan mendapat pahala. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, sekali siapa pernah dengar? Kita tengok apa kita dapat pahala. Wajah ibu dan ayah kita. Ya. Bukanlah maksudnya kita tengok je mak kita tenung je muka. Kenapa anak aku ni tonong ni dapat pahala mak? Jangan macam tu ya. Maksudnya bila kita tengok wajah ibu ayah kita rasa kasih, kita rasa sayang, kita rasa nak lagi berbakti kepada ibu dan ayah kita. Itu sebenarnya penyampaian daripada riwayat tersebut. Lagi kedua, kita pandang apa dapat pahala? Pandang Kaabah. Ya. Yang ketiga, kita pandang Al-Quran. Jangan pula kita cakap kita pandang Al-Quran Ustazah pada dapat pahala tak payah baca pun tak apa. Jangan pula macam tu. Maksud pandang Al-Quran tu supaya kita buka, ya, supaya kita menghayati, kita baca, kita faham makna yang Allah sampaikan daripada Al-Quran Al-Karim tersebut. Lagi apa yang saya dah sebut 3 ya. Dan yang keempat adalah pandanglah laut. Ada 4 perkara ni, ada riwayat mengatakan ada 4 perkara yang kita pandang kita akan dapat pahala. Kenapa kita pandang laut tu kita dapat pahala, ibu-ibu sekalian? Agak-agaknya kalau kita pandang laut, kita dapat berasa apa? Kalau kita pergi PD, kat negeri sini popular PD, pantai PD kan. Kita dapat apa? Kita pandang laut, pandang je laut tu. Agaknya kita apa dah kita rasa? Kebesaran Allah. Kita kadang terfikir, celah mana laut tu, kan bumi ni bulat. Celah mana laut tu boleh bulat, bumi ni petak ke bulat? Agaknya bulat kan. Kalau ilmu sains mengatakan bumi ini bulat kan. Mana laut tu pergi agaknya? Di akhir ke mana? Kita tak dapat difikir oleh
akal kita. Tapi kita patah balik, tak fikir kita punya kebatasan akal kita ni, kita serahkan balik kepada betapa besar dan agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu sekali ya. Kita pandang laut, kita rasa macam rasa resah jiwa, rasa tension, rasa macam banyak sangat perkara nak kena fikir. Kita pandang tumbuh-tumbuhan, rasa tenang rasa kan. Pandang pokok cipadi belakang rumah kita. Pandang apa pokok durian, Masya Allah. Itu baru habis musim durian kan. Rasa bangganya, rasa sukanya tengok durian ni, rasa tenang kan. Itu semua daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 perkara ni apabila kita nampak, kita dapat pahala. Yang pertama apa tadi? Wajah ibu dan ayah kita. Yang kedua, Kaabah. Yang ketiga, Al-Quran. Dan yang keempat, laut ataupun ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Okey. Seterusnya, perkataan lain yang mempunyai tujuan yang sama yang dalam Al-Quran, yang maksud sama dengan tafakkur tu, yang pertama adalah tadabbur. Maksud tadabbur ni kita selalu baca kita selalu dengar tadabbur Quran. Apa maksud tadabbur Quran? Maksudnya memahami ataupun menghayati. Dalam TV Al-Hijrah ada surat tadabbur, tak silap saya. Saya tak ingat apa nama penuh, apa rasmi nama penuh dia. Tadabbur ayat Al-Quran, tak silap saya nama dia. Tadabbur tu maksudnya menghayati ataupun memahami ataupun kita memikirkan. Yang kedua, at-ta'ammul, yakni mengamati. Kita amati sesuatu perkara tu. Itu maksud dia tafakkur juga. Yang ketiga, an-nazru, iaitu memerhatikan. Kita perhati macam tu ya. Yang keempat, al-i'tibar, yakni mengambil pengajaran ya. Yang kelima, at-tadhakkur, yakni mengingati dan memikirkan. Dan akhir sekali apa tu ibu-ibu sekalian? Al-istibsar, memerhatikan juga. Cuba kita baca dalam rabai, saya nak dengar bacaan dia. Yang pertama sekali apa ibu-ibu sekalian? Tadabbur. Yang kedua? Okey, yang ketiga? Okey, an-nazru. Okey, yang keempat? Ya, yang kelima? Dan yang terakhir sekali? Al-ibtisar, yakni kita memerhatikan. Itu maksud dia. Okey, kalau dalam al-maksurat tadi kita baca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Maksud dia, ya Allah Ta'ala, sembuhkanlah penglihatanku. Kalau ada apa-apa ibu-ibu sekalian ada masalah penglihatan, rasa carabun sangat, rasa ada tumpuk-tumpuk kecil kan. Saya alami masa saya kurang sihat tahun lepas, saya ada alami masalah penglihatan saya. Saya memang akan baca ayat tu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu ayat untuk mata kita, untuk kesihatan badan kita ya. InsyaAllah yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud basara tu memerhatikan ya. Okey, kemudian kita tengok makna tafakkur daripada istilah ni. Maksud dia merenung dan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan juga di darat, di bumi, dan mengarahkan akal kita ni kepada keagungan Tuhan yang Maha Pencipta dengan kemuliaan sifat-sifatnya. Kita tengok Allah ciptakan hujan turun selebat-lebatnya. Kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tanam-tanaman aku subur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bumi yang panas selama ini akan menjadi sejuk dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok pula keadaan sekarang panas. Kita kaitkan juga dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kepanasan ni kering copek lah baju kita kan. Macam tu. Jadi macam tu, dengan berdapat vitamin C pada waktu-waktu sekarang ni penting. Vitamin C ke vitamin D? D ya? D. Waktu-waktu macam ni kita kaitkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Okey. Kita tengok dalil tafakkur. Okey, macam saya kata sebelum ni, banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah suruh kita berfikir. Allah menyuruh ataupun mengarahkan hamba-hambanya supaya kita sentiasa berfikir, menggunakan akal. Zaman sekarang ibu-ibu sekalian, manusia ni saya cakap sebenarnya malas menggunakan akal untuk berfikir. Semuanya bergantung kepada handphone kita. Okey, handphone. Saya kalau ada pelajar-pelajar saya buat assignment ataupun buat tugasan,
Cari saja zaman sekarang, zaman apa? ChatGPT. Subhanallah. Tapi sebenarnya saya pun guna juga ChatGPT tu. Jangan nak menafikan jugalah kan. Kadang-kadang memudahkan kan. Tapi tak apa. Tapi jangan kita semua buat ambil copy dan paste. Kita ambil copy semuanya, kita letak kat dalam tugasan kita. Tak boleh macam tu lah ya. Jadi saya banyak kali sebut, kita ada akal. Akal ni Allah kurniakan untuk kita berfikir. Kita mentadabur segala apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Supaya apa yang Allah tentukan tu, itu pasti akan ada hikmah yang tersembunyinya. Itu memang saya cekankan tentang akal. Akal tu untuk kita berfikir. Malah apa wahyu yang pertama Rasulullah dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Iqra. Allah suruh baca. Bila kita baca, kita akan dapat ilmu. Kita banyak berfikir. Ya, okey. Itu dalil tafakkur kita. Dalam dalil tafakkur dalam suratul Ra'du. Okey, kita boleh baca sama-sama ibu-ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وانهرا من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Kita baca maksud dia. Dan dialah iaitu Allah yang menjadikan bumi terbentang luas, maha terbentang luas, dan menjadikan padanya gunung ganang berdiri kukuh. Okey, gunung ganang macam kalau kat Nilai yang mana yang bukit yang popular, Bukit Melati sana kan? Ada yang pernah pergi Bukit Melati ke? Ada pernah hiking? Ada. Terbaik Bukit Melati tu. Saya suka. Ada banyak dia punya stesen-stesen dia. Centipede Hill lah. Kak sudah naik ya? Dah naik dah. Semua hill dia naik dah. Masya Allah terbaik. Dah lama tak naik. Bukit Melati tu baru saya tahu. Dia dicipta oleh seorang pakar. Tulang ke pakar saraf? Pakar saraf kan? Dia mencipta khas untuk kita punya lutut kita ni. Boleh naik Bukit Melati tu. Sampai ibu-ibu sekarang boleh naik. Saya baru naik satu hill je. Saya tengok hill apa saya naik. Dah lama tak naik. Sama cakap Zul. Dah lama saya tak naik dah. Tapi memang mengeluarkan peluh. Ya Allah. Sangat sihat. Boleh kita buat aktiviti lepas ni. Jemaah-jemaah boleh tu. Menaiki Bukit Melati. Boleh semua yang daripada lumpuh, stroke, memang boleh naik Bukit Melati tu. Saya ada dengan cerita lah. Okay, nanti kita tanya. Kita borak kemudian. Ya. Jadi kita boleh terfikir macam mana ciptaan gunung ganang tu boleh berdiri dengan kukuh. Serta sungai-sungai yang mengalir. Kalau kat Jijan kita tengok sungai Jijan je lah Tengok sungai Jijan kita mengalir. Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan. Kat Jijan ni kaya dengan buah-buahan kan. Buah rambutan. Ada lagi apa? Buah duku, langsat, dokong, semua durian. Semua ada kan dekat Jijan ni kan. Jadikan padanya pasangan. Namanya suami isteri kita. Lelaki dan perempuan. Dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Kita tengok pula cuaca. Hari ni siang. Sekejap lagi malam. Okey. Sesungguhnya semua ni mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kamu yang mahu berfikir. Itu Allah. Bagi kita yang nak berfikir ni, kita kena kaitkan ini semua adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu-ibu sekalian perasan kan, kalau kita tengok media sosial kan, kebanyakan orang-orang putih atau orang-orang non-Muslim ni dia suka buat aktiviti yang kita panggil apa ya? Ekstrim. Kadang-kadang turun daripada bukit tu, atas tu, zoom turun ke bawah. Lepas tu terbang daripada daripada helikopter nak turun terjun di bawah. Dia orang kata itu kepuasan dia orang. Kadang-kadang saya terfikir balikkan ibu-ibu sekalian kan, kita orang Muslim ni kita dapat rasa ketenangan ataupun kepuasan tu bila kita mengaitkan semua perkara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tiada satu, dia orang tak ada ketenangan hati. Kalau kita resah, kita baca Quran. Kita boleh solat. Tapi non-Muslim ni dia akan buat pelbagai perkara. Katanya alasannya sebab untuk tenangkan hati mereka. Untuk memuaskan hati mereka. Itu mereka. Itu beza antara Muslim dengan non-Muslim lah. Ya. Okey. Jadi hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata apa? Tafakkaru fi ala illah wala tatafakkaru fillah. Maksudnya apa? Bertafakurlah, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Jangan kamu bertafakur tentang zat Allah pula. Jangan pula kita fikir Allah tu ada mata ke? Allah tu ada tangan ke? Tak boleh.
Itu batas akal kita. Kita berfikir setakat mana kejadian yang Allah ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terfikir tu kita serah Allah, astaghfirullahalazim, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh berfikir tentang zat Allah, ibu-ibu sekalian. Kita tak boleh nak bayangkan Allah itu tangan ke, Allah itu kaki ke, bukan. Itu bukan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma boleh fikir tentang kekuasaan yang Allah cipta. Macam mana Allah boleh cipta gunung tu, dia boleh berdiri dengan kukuh atas muka bumi ini. Macam mana air sungai tu dia boleh mengalir, lepas tu nak masuk air laut, tiba-tiba jadi air masin. Air sungai kan air tak masin kan? Tiba-tiba masuk je air laut, tiba-tiba jadi masin. Itu kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh kaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey. Jadi, kesan peninggalan tabi'in, itu berkata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, berkata apa maksud dia? Berfikir sebentar ataupun sejenak lebih baik daripada bangun malam solat tahajud. Kita kadang-kadang kalau rasa resah, gelisah sangat, rasa macam banyak benda kita nak fikir kan, kita tengok je lah alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pokok, tengok gunung. Kadang-kadang kalau yang mana ada kucing, kita boleh belai-belai kucing kita. Kadang-kadang tengok biji mata kucing kita, bila tengok kita pun rasa Allah, rasa sayu je, apa agaknya kucing ni didoakan untuk kita kan. Ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh membuatkan kita jadi seorang yang rasional ataupun yang kita berfikir. Okey. Fokus tafakur dalam Al-Quran. Kita tengok apa yang Allah kata kita kena fokus tafakur dalam Al-Quran. Yang pertama, kita berfikir tentang kejadian diri kita. Macam saya cakap tadi, cuba kita bayangkan mata kita kat bawah kan, mulut kita dekat tengah-tengah, macam mana waban itu kan. Jadi sekarang ni kita dah cantik dah kan, mata kat sini, hidung sini, mulut cantik Allah susun. Jadi kita fokus pada tafakur pada kejadian diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kejadian diri kita. Lagi satu, kalau kita fikir tentang kejadian kita datang daripada seketul air mani. Kemudian Allah timbulkan dari segumpal daging. Allah tambah lagi ada tulang. Allah tambah lagi ada kulit. Subhanallah, kalau kita tengok zaman sekarang, banyak video-video dekat dalam media sosial menunjukkan macam kejadian sebentuk janin. Seorang janin tu kan, sebentuk janin tu. Betapa maha kuasanya, betapa maha hebatnya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu Allah Allah ajar kita berfikir tentang kejadian diri kita. Jadi kita jangan sombong-sombong. Kalau kita ada rasa kekuatan, kita kalau boleh kita berkhidmat kepada yang sepatutnya, yang memerlukan. Kita didik diri kita tu supaya jangan sombong, jangan ujub, jangan riak, supaya sentiasa merendah diri dan juga tawadhu. Seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, bab tawadhu. Okey. Itu maksud dia. Jadi kata maksud ayat ni, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya? Kita tengok saja diri kita sendiri. Betapa hebatnya Allah ciptakan mata, kita boleh lihat. Walaupun sekarang saya pun dah pakai 4 mata dah sekarang ni. Kita makin lama makin menua. Ya, kita ni hamba yang lemah sebenarnya ibu-ibu sekalian. Ya. Kadang-kadang sebab suami saya jururawat kan, kadang-kadang dia masuk dalam operation theater tu pun, dia pembedahan tu, dia bedah, dia buka saja anggota badan manusia akan pelbagai bau ada. Tapi kalau lembu ni, bila kita buka dia hanya bau macam satu bau saja. Itu sebab dia makan apa? Makan rumput saja. Kita ni macam-macam. Kejap lagi makan oden, lagi makan masuk lomak, kejap lagi minum makan sarapan nasi goreng, kena teh tarik, macam-macam bau lagi dalam badan kita ni kan. Jadi janganlah kita rasa nak sombong kepada orang-orang lain. Ya. Kita ni manusia yang lemah dan berbau busuk sebenarnya kita ni. Lemah. Kita sekarang pun dah pakai 4 mata, termasuklah saya juga ni. 4 mata saya dah sekarang ni kan. Kalau tak pakai ni, saya tak nampak wajah-wajah ibu sekalian. Nampak sama je semua. Tak nampak mata, hidung semua tak nampak. Bila pakai dengan penggunaan alat ciptaan manusia ni, baru saya nampak wajah-wajah ibu sekalian. Macam tu sekali ya. Lemah tak kita ni? Lemah kan. Bila-bila je Allah bertarik segala nikmat yang kita hadapi, kita ada dekat dunia ni ya. Okey. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Sekiranya manusia ni dia melihat anggota tubuh mereka yang zahir, sudah pasti akan mengetahui bahawa dia adalah makhluk yang paling istimewa berbanding makhluk-makhluk yang lain. Inilah kita kasih cakap tadi kan. Bayangkan mata kita kat sini, tangan kita kat sini. Apa roman dia tu? Macam alien pula romannya kan. Kan? Macam tu lah ya. Okey. Malah sekiranya memikirkan tentang rambut. Fikir pasal rambut kita je. Terdapat beratus ribu helai rambut. Agaknya berapa ribu helai rambut kita. Saya pun tak pernah kira pula rambut saya ada berapa ya. Okey. Setiap helai ni terdapat urat darah. Bayangkan tu. Ya. Segmen tertentu, otot, kelenjar minyak, kelenjar warna dan sebagainya. Masya Allah, hebatnya ciptaan Allah ya. Okey, semua itu menunjukkan keajaiban dan kedahsyatan ciptaan Allah dan mendorong supaya manusia yang beriman berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta atas setiap sesuatu ya. Kadang-kadang kan kita cakap manusia lemah ni, kita cubit sikit je. Rasa sakit tak? Rasa sakit kan? Tapi sebenarnya dalam badan kita banyak sangat kelenjar-kelenjar dirah kita kan ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kalau orang yang belajar sains ni kan, kalau dia berfikir, tengok doktor, para jurawat tu, dia tahu ciptaan manusia ni kan, dia sentiasa tengok x-ray, dia tengok apa lagi, keputusan darah dan sebagainya kan. Kadang-kadang orang-orang yang sebegini ni dia lebih rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dikaitkan dengan ciptaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, itu dia fokus tafakur dalam Quran. Allah suruh kita berfikir tentang kejadian diri kita. Yang kedua, apa yang Allah suruh kita fokus fikir? Bertafakur tentang fenomena kejadian alam. Macam mana ni saya cakap sebelum ni. Macam mana laut tu boleh mengalir? Air ni mengalir kat mana ya agak-agaknya? Macam mana sungai Jijan ni boleh mengalir kat tak tahu ke laut mana, tiba-tiba jadi masin. Air sungai kan tak masin, air tawar kan? Tapi macam mana dia boleh jadi air masin akhir sekali bila berjumpa dengan laut. Itu semua kita kaitkan, kita bertafakur, berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekiranya manusia memikirkan kejadian alam sekeliling, mereka akan dapati bahawa bumi ini terapung-apung bergerak mengelilingi matahari. Boleh bayangkan macam mana bumi ni boleh terapung tapi dia boleh keliling matahari tu. Macam mana tu kan? Okey. Agar boleh berlaku apa? Berlaku siang dan juga malam. Siang ni untuk manusia bekerja mencari kurniaan Allah dan malam juga kita untuk beristirahat. Jangan sesekali kita langgar fitrah alam ni. Kalau siang tak apa, kita aktif. Kita bergerak dari pagi sampai kena dekat maghrib. Kita aktif tak apa. Tapi bila maghrib ke arah malam, Allah suruh kita beristirahat, bertidur, kumpul tenaga. Ada rezeki, insya-Allah kita boleh bangun tahajud, solat 2 rakaat sebelum subuh dan sebagainya ya. Semua ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahmat Allah kepada manusia. Semestinya manusia kena sentiasa tunduk dan juga patuh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga ya. Okey, seterusnya kita tengok tafakur. Tafakur sebagai jalan ma'rifatullah. Apa maksud ma'rifatullah ibu-ibu sekalian? Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'rifatullah tu maknanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya sebut sebelum ni jangan berfikir tentang apa? Zat Allah. Fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam usaha mengenal Tuhan, dalam usaha kita nak mengenal Tuhan kita, orang Melayu pun ada kata tak kenal maka tak cinta. Macam tu juga kita nak kenal Tuhan kita, kita kena cinta Tuhan kita, kita kena mengenali Tuhan kita. Nak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu susu galur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya timbul perasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam usaha mengenal Tuhan, tafakur ni mempunyai peranan yang amat penting. Manusia perlu memiliki akal yang sihat dengan kefahaman ilmu asas yang mencukupi juga kepada dalil akal. Jadi akal kita ni kena betul lah, kena rasional lah. Jangan kita fikir yang bukan-bukan. Allah itu ada tangan lah, Allah itu ada mata lah. Walaupun Allah itu maha melihat, kita bayangkan maha melihat tu, Allah ada mata yang besar sangat agaknya. Tak boleh macam tu. Allah itu maha melihat dengan zatnya tersendiri. Allah itu maha menyembuhkan dengan zatnya tersendiri.
Jangan kita fikir pula Allah itu ada super power. Terbang Superman ke apa kan, tak boleh macam tu. Na'udzubillahi min zalik. Ya, okey. Okey. Itu semua dalam mengenal Allah menggunakan akal. Kelompok Mu'tazilah, dia mendahului kelompok yang Mu'tazilah. Kita masuk bab lain lah pula ya. Mu'tazilah ni dia mengenalkan aliran teologi Islam, mengenalkan tentang teori akal yang mengatasi segala-galanya. Kemuliaan Al-Quran, dia ataskan, dia agungkan akal ni daripada Al-Quran. Dia lebihkan akal ni daripada kalam Allah. Dia lebihkan akal daripada ajaran agama Islam. Itu golongan Mu'tazilah. Kita panggil aliran teologi Islam yang sangat menekankan menggunakan akal sebagai kefahaman agama. Dia banyak guna teori. Itu golongan Mu'tazilah lah. Itu dalam sikit lah. Ya. Okey, tapi tak boleh kita pula menggunakan akal kita lebih-lebih macam saya kata tadi kan. Allah itu maha melihat, kita bayangkan Allah tu ada mata besar sangat. Tak boleh macam tu pula. Allah itu maha menyembuhkan, Allah itu ada power. Agaknya kuasa boleh menyembuh, Allah ada power. Sembuhlah engkau wahai hamba-Ku. Tak boleh macam tu. Kita hadkan akal kita sehingga Allah itu maha menyembuh. Allah itu maha melihat. Itu saja yang kita boleh fikir. Ya. Okey, kesan dan hasil dari tafakkur. Okey, apa agak-agaknya kalau kita bertafakkur? Apa hasil yang kita dapat ibu-ibu sekalian? Yang pertama dapat apa? Menumbuhkan benih-benih ketauhidan dan memperkukuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama kita berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin tak Allah itu wujud. Wakin. Allah itu wujud. Allah itu esa. Bayangkan kalau ada Tuhan siang. Kalau ada Tuhan malam, kalau ada Tuhan hujan, ada Tuhan untuk waktu cerah, kan tak bergaduh Tuhan-Tuhan kita tu. Aku nak turunkan hujan lah pada hari Sabtu ni. Tak nak, aku nak turunkan panas je pada hari Sabtu ni. Tak boleh macam tu. Tuhan itu ada esa. Tauhid Allah itu esa. Itu saja yang kita boleh percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melahirkan hati yang tenang kerana Allah pasti akan mengotakan janji-janjinya. Kan Allah dah kata dalam Al-Quran, nak tenang kena buat apa? Sentiasa ingat Allah. Itu dia ya. Yang ketiga, melahirkan perasaan cinta kepada Allah kerana Allah itu akan mencintai orang yang mencintainya. Subhanallah. Kita nak semua Allah cinta kita kan? Betul kan? Kita nak Allah semua redha kita kan? Allah redha kita, Allah merahmati kita, Allah cinta kita. Apa saja yang kita buat, kita nak Allah redha. Itu memang matlamat utama kita hidup dalam dunia ini. Yang keempat, menimbulkan perasaan takut kepada Allah kerana dia pasti akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang derhaka kepadanya dengan seadil-adilnya. Ya Allah, ini saya takut sangat-sangat ya. Dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir je kalau kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan hukum kita dengan seadil-adilnya. Contohlah satu hari nanti, na'udzubillah min zalik, kita rasa macam dah bosan lah nak solat. Tak naklah solat subuh hari ni. Agak-agaknya rasa apa perasaan tu agaknya? Ada rasa seronok ke? Rasa susah hati ke? Rasa berat hati tak nak solat ke? Rasa macam mana ibu-ibu sekalian? Rasa susah hati. Alhamdulillah, tu terbaik. Jadi kita moga-moga kita kekal dengan iman. Sebab tu kita sentiasa kena berdoa pada Allah. Ya Allah, kekalkanlah rasa iman ni kepadamu. Ya Allah, kekalkanlah rasa ketauhidanmu ini kepadamu. Ya Allah, supaya kita tidak berbolak-balik tentang apa yang Allah telah tentukan kepada hidup kita. Kita ni ibu-ibu sayang, kita paling kena bersyukur kita lahir dalam Islam dan iman. Itu kita paling penting, kena bersyukur. Boleh bayangkan macam mana kalau kita lahir na'udzubillah, kita boleh bayangkan waktu zaman Rasulullah tu, Rasulullah seorang saja yang beriman. Boleh bayangkan macam mana Rasulullah nak sebarkan dakwah risalah tu kepada penyembah-penyembah berhala yang tegar pada waktu zaman itu, yang jahiliah itu. Ibu-ibu sekalian, boleh bayangkan macam mana Rasulullah dia berusaha untuk menyampaikan dakwah. Kita ni hanya tinggal mengamalkan sahaja ya. Itu tugas untuk umat Islam tu berdakwah tu. Kita kat sini kan macam banyak kita punya bangsa Cina, bangsa India kan. Itu tugas kita menunjukkan akhlak yang baik supaya mereka tertarik dengan Islam. Itu sebenarnya tugas utama kita ya. Okey, seterusnya apa? Melahirkan perasaan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa?
Allah ini pasti akan mengamati gerak-geri orang yang taat dan orang yang maksiat kepadanya secara saksama. Ya. Janganlah sesekali kita terlintas nak tinggalkan solat. Janganlah sesekali kita terlintas tak nak pakai tudung. Janganlah sesekali kita terlintas dalam 30 hari Ramadan, aku rasa aku nak rehat lah hari ni, tak nak puasa lah. Jangan, na'uzubillah min zalik. Tak nak macam tu ibu-ibu sekalian. Kita doa semoga iman kita ni dikekalkan. Janganlah Allah bolak-balikkan hati kita ni. Jangan terlintas sesekali ya ibu-ibu sekalian. Okey. Yang keenam, mampu melihat bahaya hawa nafsu yang tersembunyi di dalam diri, mengetahui tipu daya syaitan serta kesilapan dan kelalaian diri. Kadang-kadang ibu-ibu sekalian, handphone ni paling bahaya. Kan? Segala-galanya ada di dalam handphone. Siapa tahu apa yang kita buat waktu kita sorang-sorang dalam bilik bersama dengan handphone? Tak ada siapa tahu. Kecuali siapa yang tahu? Allah dan juga diri kita sendiri. Apa yang kita tengok, apa yang kita buat, na'uzubillah min zalik. Ya, hanya kita dan juga Allah sahaja yang tahu. Jadi kadang-kadang kalau Allah nak lindung diri kita tu, ibu-ibu sekalian, Allah akan ngantukkan kita. Allah akan rasa macam kita rasa penat, kita pun tertidur. Tak jadi kita melakukan apa sahaja maksiat yang terlintas dalam hati kita. Itu tanda-tanda Allah masih sayang kita, ibu-ibu sekalian. Ya, kita kena sentiasa bersyukur. Ya, ibu-ibu sekalian, kalau Allah sayang kita tu, kita kena sentiasa terima kasih ya Allah. Allah masih sayang saya. Macam tu. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Okey. Yang ketujuh, menyingkap penemuan sains dalam semua lapangan kehidupan melalui Al-Quran dan mengakui kekuasaan dan keagungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Suami saya selalu kata, orang yang belajar perubatan yang berkaitan dengan kesihatan, itulah orang-orang yang paling dekat dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti doktor, jururawat. Ya, kerana mereka, apa yang mereka belajar atau ibu-ibu dalam buku tu, semua Allah dah sebut dah. Kejadian manusia dalam Al-Quran. Lagi satu, penjagaan luka. Kalau ibu-ibu sekalian nampak kalau orang kita jaga orang-orang sakit yang terbaring kan, yang sentiasa terbaring tu, kita kenapa gerak-gerak kan? Orang sakit tu gerak ke kanan, gerak ke kiri. Ini Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Dan Ashabul Kahfi tu kan di dalam tertidur dalam gua tu beratus-ratus tahun kan. Tapi Allah membolak-balikkan keadaan pemuda-pemuda Al-Kahfi tersebut dalam surah Al-Kahfi tu, supaya mereka tak rasa kalau kita orang kan sakit, kalau sentiasa baring, apa yang terjadi? Akan rasa melecet. Kulit tu rasa makin luka, makin merah kan. Jadi itu memang kejadian sains dengan Al-Quran. Memang Allah dah kaitkan dengan sains dalam ilmu sains di dunia ini. Jadi orang yang belajar sains ni adalah orang yang kalau berfikir, tatafakkarun ni, afala tatafakkarun ni, kalau mereka berfikir, mereka pasti akan mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul ya? Okey. Okey, selesai. Alhamdulillah, itulah bab tafakkur. Okey, boleh pergi ibu sekalian? Boleh? Okey, jadi semoga kita menggunakan akal kita. Akal ni nikmat sebenarnya. Boleh bayangkan macam ni, kita ada jasad tapi tak ada akal. Agaknya apa yang kita buat agaknya kan? Agaknya kita boleh makan kita punya najis kita. Kita tak tahu. Betul. Sebab kita akal ni salah satu nikmat, kita boleh berfikir secara orang. Sebab tu ada istilah perkataan gila. Okey, maknanya nikmat akal tu Allah telah tarik. Kan kita boleh tengok kan orang yang gila macam mana kan, dengan pakaiannya yang berserabut, tidak mandi, pakaian rambutnya bercompang-camping ya. Jadi kita ni kena bersyukur kita masih waras, dikurniakan akal yang waras ya. Okey, jadi itulah dia bab tafakkur. Semoga kita menjadi ahli-ahli pemikir kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita boleh pergi lagi satu bab ke? Boleh ke? Okey, boleh insya-Allah. Kita pergi lagi satu bab, itu bab ujub. Bab ujub. Okey? Ujub. Apa beza ujub dengan riak? Rasanya kita dah belajar bab riak rasanya. Sekejap saya tengok sekejap kita dah belajar bab riak. Ya. Apa beza riak? Riak hari itu kita belajar muka surat 57. Hari ini kita belajar bab ujub muka surat 101. Okey. Apa maksud ujub? Kita tengok pengenalan ya. Sifat ujub ni adalah salah satu sifat tercela, bukan tercela tu ya. Tercela yang mesti dihindari oleh umat Islam. Maknanya sifat mazmumah. Sifat yang baik tadi dalam bahasa Arab apa? Sifat mahmudah.
Sifat yang buruk apa? Sifat mazmumah. Tu maksud dalam bahasa Arab dia. Oleh umat Islam kerana sifat ujub ni dapat menjadikan seseorang itu sombong ataupun riak. Na'uzubillah. Ya. Ini jelas tidak dibenarkan di dalam Islam kerana semua yang dimiliki manusia adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia tidak boleh berbangga dengan pemberian itu. Seperti yang saya cakap. Seperti contohnya, apa saya nak bagi contoh? Ya, contohnya, kalaulah kita hidup di dunia ni, kita ada gelaran. Datin Seri. Lagi apa? Datuk. Tan Seri. Apa lagi apa? Puan Seri. Kalau contoh kan kita pergi ke stesen pam minyak tu, agaknya apalah abang-abang lah tu sebut. Ya kak, ya cik, ya nek, ada panggil nek lagi kan. Itu gelaran kita hanya terpakai kat mana? Organisasi kita sahaja kan. Jadi kita tak perlu nak sombong dengan apa yang kita ada. Pangkat, gelaran, pendapatan yang tinggi. Jangan kita sombong dengan apa yang kita dapat ni kerana ini semua pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kalau kita panggil Perdana Menteri Malaysia, dia pergi ke Indonesia. Dia pergi ke China, agak Indonesia lagi, sebab jiran Indonesia. Ini agaknya apa dia panggil Perdana Menteri kita? Ya mas, ya pak, mau isi berapa? Kan? Hilang segalanya yang berhormat Tan Sri, yang berhormat Datuk, semua dah tak ada dah. Kan ibu-ibu sekalian, betul tak? Itu semua hanya di organisasi kita sahaja. Ya, jadi jangan sesekali kita saya pun nasihat kat diri saya juga. Jangan sesekali kita bangga dengan pangkat, dengan gaji yang tinggi, dengan gelaran dan sebagainya. Itu semua Allah boleh cabut bila-bila masa sahaja. Ya, okey. Kita tengok sekejap. Saya nak nyata kat sini, apa beza ujub dan apa beza riak? Okey, kita boleh tengok ya. Ujub ni ibu-ibu sekalian bermaksud kagum dengan bangga dengan diri sendiri. Itu maksud ujub. Kagum dan bangga dengan diri dia sendiri. Contoh dia. Ni aku seorang je bangun tahajud malam ni. Tu contoh ujub. Okey, tu contoh ujub. Kalau riak ni ibu-ibu sekalian, maksud dia adalah beramal supaya amalan kita tu dilihat dan dipandang oleh orang lain. Boleh hadir tak ujub dengan riak dalam satu masa yang sama? Boleh. Contohnya, dia tahajud malam-malam. Aku seorang-seorang, dia datang masjid seorang-seorang kan. Aku tahajud seorang kat masjid ni, nampaknya kat Jijan ni seorang-seorang yang aku bangun malam ni agaknya. Tapi dia sujud lama-lama, dia solat lama supaya dia nak orang pandang. Orang pandang dia solat tahajud, dia solat qiyamul lail. Macam tu. Jadi dia ada dua dalam satu. Dalam ujub boleh juga berlaku, riak pun boleh juga berlaku. Okey, yang kedua perbezaan dia. Ujub ni dia boleh berlaku walaupun tak ada orang lihat. Maksudnya hanya dia dengan Allah saja tahu dia ujub ataupun tidak. Ya. Yang kedua untuk riak, dia perlukan perhatian orang lain. Maknanya dia nak orang lain tahu amalan dia. Dia nak orang lain tahu, orang lain nampak ibadah dia. Itu bab riak. Seterusnya, yang ketiga, kalau ujub dia fokus dia kepada diri dia sendiri sahaja. Dia nak ujub, dia bangga dengan diri dia sendiri. Kalau riak tu dia fokus kepada pandangan manusia, kepada amalan dia. Dia sibuk dah orang tahu berapa ratus juta ringgit dia sedekah, berapa rakaat dia buat solat tu, sampai macam tu sekali. Itu bab riak. Na'uzubillah. Moga-moga kita jauh daripada bab ujub dengan bab riak ni ya. Okey. Kemudian tapi riak ni dia solat. Okey, riak ni konon-konon dia nak solat lebih lama supaya orang nampak wah rajin dia solat tu. Sujud lama-lama, wah bagusnya dia sujud lama-lama, macam tu. Tapi ibu-ibu jangan pula kita salah sangka pula orang tu selalu pergi masjid. Wih, riaknya orang tu. Jangan cakap macam tu pula, tak boleh. Itu pun sangat bahaya untuk diri kita juga. Itu bahaya untuk diri kita juga. Kita su'uzon. Itu bab lain pula, bab disangka buruk. Jadi kita sebagai hamba Allah, manusia ni kita bersederhana dan apa saja dalam sangkaan kita, dalam perbuatan kita. Itu dia punya motif dia sebenarnya. Okey, itu dia bab ujub. Kita berpengenalan tentang bab ujub. Ada beza ya, ujub dan riak. Okey, ujub ini untuk apa tadi? Untuk diri dia sendiri sahaja. Kalau riak tu kita mengharapkan pandangan orang lain. Untuk memuji-muji, untuk tahu tentang amal ibadah dia. Itu bab beza antara ujub dan juga riak. Ya. Okey, kita tengok sekejap pengertian bab ujub. Okey. Menurut bahasa, perkataan ujub ni tu ain ya.
Ujub tu dia walaupun huruf dalam bahasa Arab beru tapi dia ain. Ajaba ya'jubu. Yang berarti apa? Kagum, hairan dan juga ta'ajub, ya. Dari istilah pula, ujub ni bermaksud perilaku ataupun sifat mengkagumi dan membanggakan dirinya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga jauhlah kita daripada sifat ujub dan juga riya ini, ya. Okey. Pembahagian ujub. Okey, kita tengok pembahagian ujub yang bawah tu, ya. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa manusia yang ujub ni terbahagi kepada 3 golongan. Okey, ni Imam Al-Ghazali bagi tahu manusia yang ujub ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang ujub selama-lamanya. Na'udzubillah, harap-harap kita jauh ya daripada golongan ni. Sekalipun dia menyedari adanya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tetap ada juga bersifat ujub, iaitu golongan Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka ni tidak memandang kepada Allah. Menurut pendapat mereka, segala perbuatannya merupakan ciptaan mereka sendiri, bukan daripada Allah. Contoh dekat sini, dapat gelaran Puan Seri. Oh, bangga dia. Akulah usaha selama ni, sebab tu aku dapat Puan Seri. Dia tak kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud dia. Begitulah akidah mereka terus-menerus bersifat ujub. Mereka mengingkari adanya taufik dan pertolongan daripada Allah. Hal itu kerana syubhah yang menguasai diri mereka. Contoh lain, ibu-ibu sekalian rasa pergi kelas ni, aku pergi kelas ni dengan kekuatan aku sendiri. Aku pergi kelas ni dengan kesihatan yang aku jaga selama ni. Aku minum air kosong je daripada bulan lepas. Jadi aku sihat hari ini. Jadi aku sihat, jadi aku boleh pergi ke majlis ilmu. Tak nak macam tu. Na'udzubillah. Itu dah ada sifat ujub. Ciri-ciri sifat ujub. Dia beri bangga dengan diri dia sendiri. Ya. Yang kedua, golongan yang lurus. Golongan yang lurus ni golongan yang baik lah. Ya. Iaitu golongan yang mengingati adanya kurniaan Allah dan segala tindakan dianggap sebagai kurniaan Allah. Contoh, kita dapat pergi hadir majlis ilmu pada hari ini, kita kaitkan dengan Allah. Terima kasih ya Allah kerana kurniakan kesihatan pada hari ini. Terima kasih Allah kerana kurniakan kelapangan waktu pada hari ini untuk menghadiri majlis ilmu dan sebagainya. Kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka tidak pernah bersifat ujub atas amalan-amalannya. Hal ini kerana mereka sentiasa berhati-hati dan diberi kewaspadaan oleh Allah untuk dikhususkan segala yang kita dapat kurniaan ini adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda Allah sayang dan Allah lindung makhluknya itu. Ya. Jadi kita kena banyak-banyak berdoa. Macam mana Ustazah kita nak elak daripada ujub ni? Kita banyak berdoa, kita banyak kena kaitkan semua yang kita dapat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukanlah kalau contoh kita yang mana pesara daripada kerajaan dapat pencen yang banyak, ini semua usaha aku bertugas selama 30 tahun ni. Tak nak macam tu. Jangan, na'udzubillah, jauh sangat kita rasa macam tu. Ya, na'udzubillah. Macam itulah ibu-ibu saya. Contoh Kak Jijan ni, aku ada banyak tanah Kak Jijan ni. Ini semua usaha aku berniaga ni daripada awal aku muda sampai sekarang aku berniaga. Na'udzubillah, tak nak jaga, tak nak rasa macam tu. Na'udzubillah. Itu contoh saja ibu sekalian ya. Okey, yang ketiga, golongan yang campur aduk. Ni ada ujub, ada yang baik agaknya ya. Kadang-kadang ujub, tapi pada satu saat mereka tidak bersifat ujub. Macam tu. Ya, kadang-kadang manusia biasa kan, ada tinggi dan ada rendah imannya kan. Mereka ini kebanyakannya orang awam, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang-kadang menyedari kurniaan Allah. Kadang-kadang mereka lupa, maka sifat ego ataupun ujub tu timbul secara tiba-tiba. Itu manusia biasa ibu-ibu sekalian. Apabila kita ada rasa macam ujub ataupun riak dalam diri kita, apa yang kita perlu ibu-ibu sekalian? Istighfar. Itu saja usaha kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita rasa, aku rasa aku seorang je yang solat tahajud kat Jijan ni malam ni, tak ada orang ni. Istighfar buat banyak. Macam tu ya. Aku rasa aku seorang je sedekah hari ni Jumaat dekat Masjid Jijan ni banyak macam ni. Istighfar banyak-banyak. Kita manusia biasa. Pasti akan ada. Saya yakin. Saya termasuk juga dalam golongan yang ketiga ni. Saya teryakin. Saya termasuk dalam golongan yang bercampur aduk ni macam ni. Jadi usaha kita sebagai manusia biasa, kita hanyalah mampu beristighfar. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita dan Allah meluruskan kita punya niat kita, kebaikan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu saja usaha kita ya. Okey.
Jadi hal itu kerana lemahnya ijtihad dan kurang berhati-hati. Sememangnya sebagai manusia yang lemah, sifat lupa akan silih berganti. Itulah kita manusia. Kalau ibu sekalian nak tahu kan, manusia ni perkataan dia daripada nun, sin, ya. Maksud dia nasiya, maksud dia apa? Lupa. Ya, dalam bahasa Arab, maksud manusia tu adalah tempat yang lupa. Jadi nun sinya tu maksudnya lupa. Kita ni seorang insan yang lupa sebenarnya ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kita dah nak siap-siap pergi kuliah duha ni, manalah dia letak macam mata dan ni dah merata-rata cari satu rumah, itu lupa lah tu. Kan ada saya pun sama. Bukan ibu-ibu sekalian saja nak pergi kerja tu kan, mana pula cari mata letak ni. Merata-rata pergi dapur tak jumpa. Kadang-kadang lah sebelah beg kerja tu je letaknya cari mata kita. Ya, itulah manusia, cepat lupa. Okey. Gitulah ibu-ibu sekalian ya. Okey. Sebab berlakunya ujub. Kenapa kita ada perasaan ujub tu ibu-ibu sekalian? Okey, yang pertama, diri kita ni jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jauh ni ibu-ibu sekalian, mungkin kita di kadang-kadang kan Allah ni suka orangnya, hamba-hambanya solat di awal waktu kan. Saya pun sama jugalah. Kita cuba istiqamah solat di awal waktu. Kita cuba berusaha tangguhkan apa saja pekerjaan. Rasa nak masak tengah hari tu, cuba sabar. Kita solat zuhur dulu, sabar. Kan zuhur lambat lagi ni Ustazah, 4:30 baru masuk Ustazah. Nak masak tengah hari untuk suami, ingat sabar dulu. Cakap dengan suami, bang kita solat zuhur dulu bang ya. Cakap macam tu elok-elok. Itu memang itu antaranya lah ibu-ibu sekalian. Ya, kita takut nanti kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada rasa sifat mazmumah tu sentiasa datang dalam jiwa kita, dalam hal kehidupan kita ya. Kari betul tu cikgu. Itu semua tu betul, sama jugalah cikgu. Saya pun macam tu juga cikgu. Tapi memang kita kena usaha lah ibu-ibu sekalian. Memang kita usaha. Kadang-kadang kita nak baca Quran. Saya rasa sentiasa sebut nak baca Quran ni. Saya dah letak dah Al-Quran kat sebelah tu. Tapi kalau telefon tu sebelah Al-Quran, ibu-ibu sekalian, bahaya. Kita capai telefon tu nak cek WhatsApp. Apa-apalah berita agaknya. Lepas cek WhatsApp, cek pula Facebook. Lepas Facebook, cek pula TikTok, nak beli pula. Lepas tu beg kuning. Astaghfirullahalazim. Macam-macam ujian dan dugaan kan. Al-Quran lama tak baca. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi itulah ibu-ibu sekalian. Jadi kita tahu diri kita macam mana, kita kena didiklah diri kita. Letak jauh lah handphone tu dulu lepas solat ke apa. Al-Quran tak apa, biar dekat dengan kita. Macam tu ya. Susah kan? Itulah dia manusia kan. Okey. Yang kedua, kufur nikmat. Kufur nikmat ni na'udzubillah, ya Allah. Kadang-kadang kita selalu membanding-bandingkan. Contoh, kita dah ada rumah dah. Sofa kita nampak pula jiran kita beli sofa baru. Bang, ni jiran ni beli sofa baru ni bang. Raya ni nak beli sofa, nak order sofa lain boleh tak bang? Kita kena bersyukur. Saya selalu sebut bersyukur dengan seadanya dan sekadarnya. InsyaAllah Allah akan tambah rasa tu. Allah bukan tambah sofa baru ibu saya. Allah akan tambah rasa nikmat beriman, rasa nikmat berbuat baik. Itu maksud Allah akan tambah. Jangan kita fikir Allah akan tambah, Allah akan tambah sofa baru, Allah akan tambahkan meja baru, Allah akan tambahkan langsir baru satu rumah. Bukan macam tu. Allah akan tambahkan rasa nikmat, iaitu beribadah. Itu maksudnya Allah akan tambah. Itu maksudnya ya. Kita jangan membanding-bandingkan kita dengan kelebihan orang lain ibu-ibu sekalian. Kita kena tengok orang yang lebih susah daripada kita. Kalau contoh kita pergi kuliah duha bawa kereta, kadang-kadang kita tengok orang berjalan kaki, kadang-kadang orang bawa basikal, kadang-kadang macam-macam ibu sekalian. Jadi kita kena tengok orang lagi susah daripada kita. Jangan tengok orang lagi senang daripada kita. Itu dia ibu sekalian ya. Okey. Yang ketiga, berasa tinggi diri. Ni rasa kita panggil bangga diri lah. Macam saya sebut sebelum ni, kita ada panggilan Puan Seri, Datin Seri, ada Datuk. Saya mungkin orang panggil saya Ustazah. Saya lagi kena jaga. Perkataan Ustazah, Cikgu itu perkataan yang sangat berat bagi insan-insan tersebut ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu nak tahu ya, dia memegang satu panggilan yang sangat berat, tanggungjawab amanahnya. Orang awam akan pandang dia Masya Allah bagaikan malaikat agak-agaknya. Saya pun tak pasti. Tapi itulah gelaran-gelaran tersebut sangat penjara bagi orang yang memegang gelaran-gelaran tersebut.
Kalau ada rasa macam tu, alhamdulillah. Kalau ada rasa tinggi diri, bangga diri, istighfarlah banyak-banyak. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Okey. Sering menerima pujian dan merasa senang dengannya. Ini pun tak boleh juga ibu-ibu sekalian. Kalau selalu orang puji kita apa adab ataupun adat kita nak jawab ibu-ibu sekalian. Kalau orang rasa cantiknya engkau, banyaknya duit engkau, kayanya engkau, apa agak-agaknya kita boleh balas ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Lagi satu kita boleh cakap, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah datang daripada kelebihan Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Cuba cakap ibu-ibu sekalian. Hadza min fadli rabbi. Maksudnya ini semua adalah datang dari kebaikan Tuhanku, Tuhan saya. Hadza min fadli rabbi. Ya, betul. Saya tak buat pemaka pula. Hadza min fadli rabbi. Itu kalau contoh yang selalu orang selalu puji kita. Kadang-kadang orang puji kita pun kita sendiri tak selesa juga ibu-ibu sekalian. Hadza min fadli rabbi. Tuhan saya, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Itu maksud dia. Ya. Kadang-kadang orang selalu puji kita pun kita tak selesa juga kan ibu-ibu sekalian kan. Sedapnya kau masak, cantik tanaman kau, macam-macam tu lah ibu-ibu sekalian. Semua cakap hadza min fadli rabbi, untuk didik diri kita, jiwa kita supaya kita rasa sentiasa tawadhu' ataupun rendah diri. Jangan selalu tinggi diri ya. Okey. Yang kelima, ini contoh sebab-sebab berlakunya ujub ibu-ibu sekalian ya. Yang kelima, kerap memperoleh kejayaan dalam setiap perkara yang dilakukan. Kita ni ibu-ibu sekalian, kalau kita sentiasa menerima kejayaan, contoh saja kita recall balik pada kita sekolah rendah lah, darjah 6 UPSR 5A, PMR 9A, SPM 10A. Tak pernah ni Allah uji lagi ni. Jadi kadang-kadang akan ada rasa, akulah budak pandai. Masuk universiti yang terkemuka pula, akulah budak yang terpaling pandai. Na'uzubillah. Ya. Jadi kadang-kadang kalau Allah uji tu ibu-ibu sekalian, itu tanda Allah sayang. Allah tak nak kita sentiasa berada dalam ketinggian saja. Kadang-kadang kita pun kena ada rasa titik terendah kita sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pasti dalam ni semua ada ujian masing-masing kan. Termasuklah saya juga ibu-ibu sekalian. Jadi kita ni memang hamba. Kita ikut saja apa caturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama jangan pula kita pergi kerja. Duduk rumah tunggu ustazah kata terserah pada Allah aja. Nanti Allah bagi duit agaknya bawah bantal tu tiap pagi kan. Tak boleh lah macam tu ibu-ibu sekalian. Kita kena keluar juga bekerja kan. Membantu mana yang patut ya. Begitulah kita manusia. Okey. Yang keenam, mempunyai kuasa ataupun pangkat yang tinggi yang saya sebut sebelum ni lah. Yang ada pangkat, yang ada gelaran ya, Datuk Seri, Datin Seri, Puan Seri, Doktor, Prof Madya, Prof tu semua hanya terpakai di mana? Di institusi ataupun organisasi tersebut sahaja. Macam saya kata kalau nak isi minyak Petronas Kuartas Rimas kan, Petronas Kuartas kan, Bangla tu sebab apa? Ya pakcik nak isi berapa? Dah hilang dah Datuk Seri ke Datin Seri, makcik semua tu kan dah hilang. Panggil apa? Pakcik dan makcik sahaja. Kadang-kadang saya pun anak-anak dan anak-anak saya panggil saya makcik. Yelah dah tua dah, saya pun dah tua juga ibu-ibu sekalian. Dah 40 dah saya ni kan. Macam itulah ibu-ibu sekalian. Kita ni hanyalah manusia. Yang saya kata tadi perkataan manusia datang dari perkataan apa? Nun, sin, ya. Maksudnya apa? Lupa. Jadi kalau dalam konsep bahasa Arab, manusia tu tempat yang lupa. Kita ni tempat yang lupa sebenarnya ibu-ibu sekalian maksud dia. Ya. Okay. Okay, seterusnya. Dia dikenali dan menjadi pujaan ramai. Ini pun antara sebab-sebab akan berlakunya ujub lah. Jadi ataupun popular. Siapa kat sini ada TikTok, yang ada Facebook, yang ada Instagram, semua tu lah kan media sosial kan. Followernya ramai, Masya Allah, popular. Ibu-ibu sekalian nak tahu, saya pun bawa tahu kan ibu-ibu sekalian kan, mereka ni lakukan perkara-perkara yang pelik di media sosial semata-mata untuk dapat apa? Follower satu, lagi satu duit. TikTok akan bagi mereka duit kalau mereka punya live diorang tu macam banyak macam-macam contoh. Kadang-kadang saya pun baru tahu, suami saya kata contoh, abang-abang mas-mas mau buat apa, mau tarian apa saya boleh buat. Mereka yang akan buat tarian macam-macam pelik-pelik ibu sekalian, semata-mata untuk mendapatkan perhatian ataupun
kita panggil apa ya, viewers kot saya rasa. Viewers lah, penonton tu supaya lagi ramai ya. Itulah bahayanya media sosial. Media sosial ni baik sebenarnya ibu-ibu sekalian, tapi janganlah salah gunakan kan. Macam itulah ibu-ibu sekalian. Okey, seterusnya mempunyai kelebihan diri berbanding orang lain. Mempunyai keturunan yang hebat dan disanjung. Ni keturunan ni macam-macam lah. Keturunan apa kita panggil? Keturunan apa kita nak panggil contoh keturunan orang kata Syekh ataupun Syarifah Said merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bangga. Nauzubillah. Jauh-jauhlah kita daripada berlakunya sifat ujub dalam diri kita. Okey, seterusnya. Suka bergaul dengan orang yang mempunyai sifat ujub. Nauzubillah. Kita kalau boleh antara diri kita ni ibu-ibu sekalian adalah percikkan ataupun kita panggil nak kata limpahan, percikkan persekitaran kita. Macam mana kawan-kawan kita itulah diri kita sebenarnya ya. Jadi kita kena cari circle. Maksudnya kita circle orang-orang yang baik. Orang yang sentiasa ingatkan kita kepada Allah. Jangan pula kita marah pula kawan kita kata korang solat ke belum? Kita marah kawan kita pula. Itu ibu-ibu sekalian. Itu maknanya kawan kita ingatkan kepada kita supaya solat, supaya sentiasa baca Al-Quran, supaya sentiasa menutup aurat dengan sempurna dan sebagainya ya. Okey. Keburukan ujub. Apa keburukan ujub ni ibu sekalian? Yang pertama, menjadikan diri seseorang tu sukar untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, merosakkan amal soleh dan kebajikan yang telah dilakukan sebelumnya. Yalah ibu sekalian, contohlah kalau kita sedekah dalam amount yang banyak, contoh ya. Kemudian berlaku, aku seorang je ni sedekah banyak-banyak kat Masjid Jijan hari Jumaat ni, sedekah Jumaat katanya, sedekah subuh kata kan. Aku seorang je ni, na'uzubillah. Takut dapat menghapuskan amal soleh kita yang sepatutnya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi takut sia-sia sahaja ya. Okey. Seterusnya yang ketiga, menjadikan seseorang itu lupa diri dan juga sombong. Yang keempat, menghakis sifat kasih sayang sesama makhluk. Na'uzubillah. Okey. Macam manalah kita nak atasi rasa ujub ni ibu sekalian? Okey, yang pertama apa? Menyedari bahawa amal yang kita buat tu hanyalah kerana pertolongan, taufik dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ibu-ibu sekalian dapat hadir ke majlis ilmu pada hari ini semua taufik dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan ada kekuatan untuk kita drive. Allah izinkan kesihatan kita untuk kita hadir majlis ilmu. Allah izinkan kekuatan pada kaki kita untuk kita berjalan. Allah izinkan kekuatan tangan kita untuk kita menulis sebarang ilmu yang disampaikan dan sebagainya. Kita kena kaitkan semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah dia kita punya nak cara atasi rasa ujub ni. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua kita tengok. Mengingati bahawa walaupun kita ni hebat, namun di sana ada yang lebih hebat. Itu nak pujuk diri kita tu, tak nak rasa ujub ni. Walaupun kita rasa diri kita hebat, tapi pasti akan ada yang lebih hebat daripada kita. Dikisahkan bahawa seorang ulama bernama Imam Al-Sya'bi rahimahumullah. Satu hari ulama ni kata apa? Ulama ni ditanya tentang sesuatu masalah, lantas dijawabnya, aku tidak tahu. Itu ulama tu kata aku tidak tahu. Seorang yang lain bertanya kepadanya juga, apakah tuan tidak merasa malu apabila berkata aku tidak tahu? Walhal tuan adalah seorang ulama besar Iraq. Beliau menjawab, para malaikat juga tidak merasa malu apabila ketika mereka berkata. Ini dalam ayat Quran. Jadi saya nak cakap kat sini, walaupun seorang guru, walaupun seorang ulama, walaupun seorang syekh ataupun profesor bagai macam mana tinggi, macam mana pangkat pun, kalau tidak tahu, jangan malu untuk berkata, minta maaf saya tak tahu. Macam tu. Macam saya cakapkan diri saya juga, walaupun saya tak rasa, saya tak yakin untuk jawab soalan-soalan daripada masyarakat ataupun daripada muslimah sekalian, ibu-ibu sekalian, saya akan cakap, minta maaf saya kurang pasti, saya akan cuba kaji atau membaca, dan pada kelas akan datang, saya akan cuba jawab soalan ibu-ibu sekalian. Macam tu. Jangan ada rasa malu untuk berkata tidak
tahu. Itu maksudnya lah dalam cerita kisah ulama besar Iraq ni ya. Hatta malaikat pun ibu-ibu sekalian pun kata apa dalam surah ni, surah Al-Baqarah tak silap saya ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya apa? Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini kisah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Adam ketika itu. Nabi Adam manusia pertama. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, engkau tidak risau ke nanti kau cipta manusia akan datangkan mudarat kepada muka bumi? Ya, tapi Allah kata sesungguhnya aku lagi mengetahui daripada engkau wahai malaikat. Jadi malaikat pun balas kata macam ni. Maknanya Allah itu lebih mengetahui daripada apa yang Allah cipta. Kita ada iklan kejap. Tak apa Nek, angkat Nek. Itulah kisahnya. Jadi kita jangan bangga dirilah dengan pangkat. Tak apa, kita biarkan Nek angkat jap. Jadi ibu-ibu sekalian, itulah kesimpulan. Jangan kita rasa bangga diri dengan pangkat, dengan kejayaan kita, dengan gelaran kita, dengan apa lagi, dengan harta kita. Jangan kita bangga diri ibu-ibu sekalian. Dengan kita punya dah duit dalam bank kita berkepuk-kepuk tu ibu-ibu sekalian, kalau kita mati, ke mana agak-agaknya kita? Kita bersamakan duit dengan bank kita tu ke ibu-ibu sekalian? Tak. Kita seorang saja di dalam alam kubur tersebut. Itu ibu-ibu sekalian. Okey. Bagi ruang sekejap. Nak keluar jalan-jalan lepas ni Nak ya? Boleh. Okay. Macam itulah ibu-ibu sekalian ya. Jadi nak atasi rasa ujub kita ni, jangan ada rasa sombong diri. Sentiasa kaitkan apa kejayaan kita dapat ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaknya omeh kita kat tangan kita ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaknya apa lagi harta kat dunia kita ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada cincin pun Ustazah kat jari ni Ustazah. Tak apa. InsyaAllah Allah ada dalam ibu-ibu sekalian. Jangan risau. Macam itulah ibu-ibu sekalian, kita ni manusia yang biasa sahaja. Pasti kita akan ada rasa lakukan kesilapan, kesalahan itu pasti biasa. Jadi yang kita hanya boleh buat adalah istighfar dan mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kita rasa kita lakukan kesalahan kepada manusia tersebut, kita pergi menghadap kepada manusia tersebut, mohon maaf kepada insan tersebut. Itu dosa kita dengan Allah, Allah boleh ampunkan. Tapi dosa kita dengan manusia, kita kena mohon ampun daripada manusia tersebut. Itu memang adat ataupun lumrah yang Allah telah kata ya. Okey, jadi alhamdulillah selesailah kita 2 bab hari ini, iaitu bab apa ibu-ibu sekalian? Bab tafakkur dan juga bab ujub. Semoga kita menggunakan kewarasan akal, nikmat akal yang Allah kurniakan ini untuk berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bila kita fikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia akan menjadikan kita seorang mukmin yang lebih beriman, lebih rapat kepada Allah, lebih takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga semoga-moga kita jauh daripada sifat mazmumah ini, iaitu sifat ujub yang kita belajar hari ini. Kerana sifat ujub ni dia akan menghapuskan segala pahala amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kalau kita rasa ada pangkat ataupun kejayaan ataupun gaji yang tinggi dan apa-apa sahajalah yang kejayaan kita dapat kat dunia ni ibu sekalian, kita lebih serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kan ibu sekalian, kalau kita ni pasti akan meninggal dunia satu hari nanti kan. Ya, kita semua pasti akan meninggal dunia ibu sekalian. Di mana apabila saat kematian kita tu ibu sekalian, itu sebenarnya adalah satu permulaan kita di hari kehidupan kita yang baru. Betul? Okey, insya-Allah kita dikurniakan husnul khatimah, kita berada dalam taman-taman syurga.
InsyaAllah kita boleh berjumpa dengan insyaAllah berjumpa dengan Mak Teh bersama. Betul. Kalau kita dikurniakan ke husnul khatimah, kita akan dapat berjumpa balik dengan segala orang-orang kita telah meninggal dunia sebelum ini. Ibu bapa kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita. Kalau kita husnul khatimah, insyaAllah kita doakan semoga kita semua dikurniakan husnul khatimah. Lagi satu saya nak cakap kat sini ibu sekalian, sentiasalah bercakap tentang kebaikan, tentang ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kematian. Jangan rasa takut untuk cakap tentang kematian. Itu memang kewajipan kita sebagai umat Islam, selalu cakap tentang kematian. Supaya apa? Supaya kita sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan dan mengelakkan untuk kita buat rasa kemaksiatan dan sebagainya. Itu sahaja daripada pesan untuk diri saya dan juga pesan untuk kita semualah pada hari ini ya. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan sampaikanlah ilmu ini kepada dalam hati-hati kita semua insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Asr. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih banyak ibu-ibu sekalian.